3 tips untuk mengatasi stres yang bakal mengganggu you all sekali lagi untuk dapat penurunan berat badan dan BMI normal. Ini datang daripada pengalaman saya yang gemuk daripada kecil dan cuba macam-macam cara nak turunkan berat badan tapi gagal dan akhirnya berjaya dapat berat badan normal. Yang pertama, realistikkan matlamat. Ramai antara kita bila nak turunkan berat badan nak cepat turun dengan kadar yang banyak. Contohnya, 1 bulan Ramadan nak turun sampai 30 kilogram. Yang kedua, ini ramai orang buat juga, iaitu bermula dengan sesuatu yang susah. So, kali ini bermula. Buat yang senang-senang dan mudah-mudah dahulu. Apa yang senang dan mudah-mudah? Boleh masuk line saya terangkan. Dan yang ketiga, tips yang sangat membantu ialah you all carilah grup atau rakan-rakan yang satu matlamat dengan you all dan lakukan sama-sama usaha nak turunkan berat badan. Perlukan bantuan saya, you all boleh masuk line saya. InsyaAllah, saya bimbing you all sehingga you all dapat berat badan normal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan bye-bye.